Okay, pernahlah terjadi dekat bulan puasa yang dulu-dulu. Saya pernah dapat bad review sebab ada customer ni dia tak nak beratur. Dia potong queue dan dia minta staff kita layan dia. Okay, masa tu gerai kita orang ni tengah ramai lah. Bulan puasa normal lah, kalau waktu-waktu peak hour tu memang agak ramai. So adalah datang satu hamba Allah ni. Dia datang tempat kita bakar. Sebab tempat jualan kita memang kat sini, kat gerai. Tapi dia cuba pergi sana dengan nak boros niaga dekat sana. Dan waktu tu memang kebetulan gerai pun tengah ramai orang kan. So staff saya ni dia kena dahulukan orang yang datang beratur kat gerai. So nanti kalau contoh dia bagi orang dekat sana, akan timbul satu tidak puas lah di kalangan orang yang nak beratur ni. Jadi staff saya bertegas sikit lah. Dia tidaklah bertegas dengan kasar. Dia kata, dia cakap dekat customer tu, abang kena beratur bang sebab sana orang tengah ramai. Jadi memang kena beratur lah. Okay, dia pendekkan cerita, benda tu dah settle situ lah. Kita ingat settle lah kat situ kan. Dan kita pun mengharapkan orang tu faham. Rupa-rupanya bila kita check dekat kita punya Google, orang tu bagi bad review. Korang yang peniaga-peniaga kecil tu ada tak pengalaman macam ni? Benda ni tak ada apa pun, dia asam garam, lumrah berniaga lah. Kalau kau ada pengalaman macam ni, kau type kat komen. Bolehlah kita belajar sama-sama. Gaduh gabung gebang